Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Okay, dalam video ni aku nak pasang spark plug Alza. Okay, dapat buka plug dan sewarna 10. Better pakai yang macam ni lah. Daripada yang macam ni pun boleh, tapi dia macam sebab buka skru kat situ, dia dalam tau. So payah korang nak buka. Better pakai yang macam ni lah, senang kan, pusing. Okay, so kita buka cover ni. Buka ni dulu. Itu ni kita tarik tepi filter. Okay, nampak aku cakap skru kat belakang pun ada. So buka dulu. Okay, dah buka skru. Ni belakang pun dah buka. Buka benda ni ke tepi. So yang ini yang nak kena buka. Plug ada kat dalam ni. Buka secara 10, semua ni buka dan letak dekat tepi. Bismillah. Kalau korang buka ni keras, korang boleh tukar lah. So ini masih lembut lagi. Ada plug kat dalam. So macam ni nak buat keluar. Ni menggunakan tengok hitam. Okay, yang aku punya ni dia tak ada magnet tau. So bila buka plug dia tak tarik sekali. Yang ini mungkin dia dah termasuk tadi, dah boleh keluar. Yang ini aku pakai memang tak boleh sebab dia tak ada magnet. So kau kena guna ni untuk ambil plug dia kat dalam. Okey, masuk. Tekan. Tarik. Nampak? Apa perbezaan dia? Hitam. Masuk macam biasa. Macam mana kau buka, macam tu kau masuk balik. Macam ni, skru dekat bawah. Nak ketat pun pakai ni. Macam mana kau buka, macam tu jugalah yang kau kena pasang lah. Simple je benda ni. Mana yang lelaki yang nak cuba buat sendiri, perempuan pun boleh buat. Tak susah pun. Okay, semua dah ketat. Make sure ketat semua. Sementara tu boleh cuci, boleh gosok. Cuci balik minyak-minyak yang
So korang boleh tengok video ni, cara-cara nak pasang plug. Simple, senang. Laki dengan perempuan boleh buat sendiri. Siapa yang cuti hari Ahad kan, bengkel banyak yang tutup, so korang boleh buat sendiri. Korang boleh tengok video ni, support aku, subscribe, like, comment. Okay, so thanks for watching.